Okey, saya bagi contoh. Okey. Hibah, duit pampasan hibah tu akan dapat kepada kita directly sebab kita dah tak boleh bekerja. Tadi saya tertarik dengan Tuan Mahdi ada sebut mengenai hibah, betul? Betul. Apakah dimaksudkan dengan hibah tu sebenarnya, Tuan Mahdi? Okey. Kalau hibah dan takaful ni kita panggil dia hibah bersyarat ataupun ramai orang panggil hibah takaful, hibah tunai takaful. Betul? Kalau pernah dengar lah. Siapa yang pernah ambil lah. Kita buka Facebook, hibah kan. So sebenarnya hibah ni adalah satu pelan perlindungan gaji kita. Okey. Okey, contoh bila kita tak boleh bekerja sebabkan cacat kekal. Okey, saya bagi contoh. Okey. Hibah, duit pampasan hibah tu akan dapat kepada kita directly sebab kita dah tak boleh bekerja. So maksudnya kepada penama lah. Kepada yang ni kepada kita sebab kita belum kepada pencarum. Kepada pencarum. Okey. Pencarum kerana dia cacat kekal. Maksudnya risiko dia lah cacat kekal. So hibah ni dapat pampasan ni dia akan bagi direct kepada pencarum. So itulah yang dikatakan menggantikan gaji tu. Ya. So selalunya sebagai perunding kita ada tetapkanlah berapa kali gaji kita, berapa tahun yang kita boleh survive, macam mana semua. That's why kita ada perunding. Begitu. Okey. Kalau konsep konvensional pun ada juga yang konsep seperti hibah ni. Ada dia panggil life insurance lah. Kalau untuk konvensional kita sedia maklum lah. Pampasan tu kita tak boleh ambil lah.